akan ada masalah dekat eskalator. Contoh macam eskalator tak hidup, jadi orang kena naik lift. Atau orang yang muda boleh dah naik tangga. Untuk orang tua tak ada pilihan lain selain daripada naik lift. Oi, kat mana ni? Saya tak tahu saya di mana. Saya di hotel lobby. Aku baru lepas parking kereta. Sekarang ada dekat section 7 Shah Alam. Hari ni aku nak cuba naik LRT 3 yang baru. So kita nak tengok berbaloi ke tak berbaloi naik LRT ni. Destination aku hari ni nak pergi Wan Utama. Aku pun tak sure stesen mana aku kena turun. So nanti aku nak tengok dia punya map dekat atas tu. Tiket apa semua pun tak beli. Aku tak senggol apa pun tak bawa. Aku main redah je ni. So tengoklah macam mana. Inilah dia stesen LRT 3 Shah Alam. Aku sekarang dekat hentian section 7 Shah Alam. Jom kita naik atas beli tiket dulu. Aku tak sangka Shah Alam ada tempat sehebat ni. Itulah tiket dia tempat tiket. Oh tu. Jom kita beli tiket dulu. Oh sana pun ada. Oh ada. Tiket perjalanan sehala. Ni dia punya. Ni Sen 7. Ini kalau kita ke arah Kelang. Ke arah Kelang, hujung dia dekat Johan Setia. Tapi kita nak pergi bandar utama kat sini. Ni bandar utama 11. Ni bandar utama. So tekan bandar utama, sahkan. Kuantiti tiket 2 orang. Dia dewasa. Jumlah okey. Pengeluaran tiket percuma. Oi. Oh tu, dia pakai receipt. Jom. Oh sana. Oh, Rapid KL. Oh sekarang macam ni tiket ni. Pakai QR je. Jom. Okey, jom. Lepas tu scan sini. Sini scan. Oh, terima kasih. Kiri, platform 1. Ush. Bandar utama. Dua kali kita naik eskalator. Satu naik sampai dia punya tempat beli tiket. Lepas tu naik atas lagi baru baru LRT. Wah, besar lah kawasan dia selesa. Masuk. Cendol dia.
stesen Datuk Menteri. Lepas stesen Datuk Menteri, kita akan memasuki terowong. Ada lagi 2 stesen sebelum sampai bandar utama. Sekarang lepas ni stesen BU11, lepas tu ada stesen Kayu Ara, lepas tu bandar utama. Stesen yang last kali bandar utama. So dekat bandar utama tu aku turun lah. Kita akan tiba di stesen terakhir, bandar utama. Let's go. Kendaluan Shah Alam. Oi, ramai orang. Dah sampai stesen bandar utama. Cik, macam jauh sangat je. Ramai. Stesen last biasanya ramai. Jom kita naik eskalator. Wow. Ke nak naik lift? Eskalator lah. Dan awasi langkah anda. Tu, Johan Setia. Ujung sana Johan Setia. Nanti kita pergi yang ujung sana. Ya. Dan awasi Setengah jam ada sampai sini. Ya. Setengah jam. So far kalau korang tanya aku berbaloi ke tak untuk naik LRT ni, aku rasa berbaloi. Untuk you all try daripada Shah Alam pergi ke bandar utama. Macam tadi aku naik di stesen section 7 Shah Alam. So now aku dekat stesen yang ujung sekali terakhir, dekat stesen bandar utama. So nanti untuk balik aku akan naik kat sini juga, ambil LRT yang menghala ke Johan Setia. Johan Setia daripada Shah Alam ke Johan Setia nanti aku akan cover dalam next video. So kalau korang tanya aku berbaloi ke tak, memang berbaloi. Best, facility-nya lengkap. Dan yang paling penting, hari ni aku naik LRT, aku tengok ramai warga emas ataupun warga emas, golongan-golongan yang berumur naik LRT untuk mencuba dengan family dan sebagainya. And dia punya, bila facilities tu lengkap, contoh macam kita ada eskalator yang memudahkan diorang nak naik. Ada juga lift yang quite besar, ada few lift, 2-3 lift yang boleh naik. Jadi dengan kemudahan-kemudahan ni sangat-sangat membantu untuk warga emas. So far benda-benda lain aku rasa aku puas hati dengan kebesaran dan facilities yang ada dekat stesen ni. And aku tengok ramai orang yang datang dengan bawa family dan sebagainya. Selesa, persekitaran yang selesa, kondusif, taklah terlalu panas. Macam kat belakang aku ni adalah tempat dia punya gate atau pintu. Selepas kita beli tiket, kita kena scan QR kat situ. Lepas tu kita scan QR, baru kita boleh masuk atau baru kita boleh keluar. Scan QR dekat tiket tu. So dekat situ ada beberapa gate atau pintu yang aku rasa cukup untuk menampung pengunjung-pengunjung yang gunakan LRT ni setiap hari. But my concern is satu adalah waktu peak hour. Aku tak tahu sebab ini bukan peak hour. Waktu peak hour, waktu puncak tu, adakah dia masih lagi sama macam LRT yang di Kuala Lumpur? Yang kedua adalah concern aku penyelenggaraan facilities ni. Biasanya akan ada masalah dekat eskalator. Contoh macam eskalator tak hidup, jadi orang kena naik lift. Atau orang yang muda boleh dah naik tangga, untuk orang tua tak ada pilihan lain selain daripada naik lift. So concern aku kat situ. Aku harap tak jadilah LRT 3 Shah Alam ni tak jadilah macam LRT yang sebelum-sebelum ni. Bila tak selenggara itu dan ini, jadi akan jadi masalah. Bila masalah macam ni berlaku, menyebabkan kita punya sistem ni akan tergendala dan dia jadi kurang efisien disebabkan fasiliti ni tak efisien. Bila facilities yang ada dekat stesen itu tidak efisien, dia
menyumbang juga kepada faktor LRT itu tak efisien. Contoh, saya malas nak naik LRT disebabkan eskalator dia rosak atau lift dia rosak, so saya kena naik tangga. Dan kebetulan masa tu kaki saya sakit. Jadi disebabkan itu, bagi saya bagi aku facilities tu kena diselenggara. Kalau tidak, sama akan jadi macam LRT yang ada di KL. Terus nak keluar dekat gate dia, and then nak berjalan kaki pergi ke apa nama? Ya Allah, Wan Utama. So ini tiket tadi. Dia ada QR kat sini. So nak keluar pun kita kena scan juga QR ni. Ya, yeah. Pusat Perniagaan Wan Utama. Wah, cekap. Tengok, dia dah letak signboard dia dah kat sini. Wan Utama. Oi, kat mana ni? Saya tak tahu saya di mana. Saya di hotel lobby. What is this? Macam mana saya nak pergi ke mall Wan Utama? Macam silat jalan sini. Abang daripada MRT, LRT. LRT tu abang ambil kanan. Abang ambil kanan ni je. Abang Kanan? nampak jambatan tak? Abang masuk ni balik. Masuk balik. Straight, nanti abang nampak jambatan, abang cross je. Oh, cross ke sana? Ya, abang masuk abang cross jambatan tu je. Oh, tadi yang ke sana tu. Ya, abang naik LRT kan. Ya, Patutnya betul. abang straight je. Okey. Abang belok sini. Oh, dia ke sini. Silap. Okey bang. Terima kasih bang. Okey. Alright, terima kasih. Silap jalan lah kita. Aish. So ni dia punya pedestrian walk, ramai orang lalu sini. Ini je satu-satunya tempat berjalan kaki menuju ke mall Wan Utama. Tapi lalu kat sini mengingatkan aku dekat jambatan daripada pavilion, belakang pavilion menuju ke KLCC, ke KLCC Convention Center. Lebih kurang macam ni lah. Tapi yang tu lagi selesa. Yang ni jalan ni aku rasa macam sesak dan padat. Mungkin sebab dia apa, rasa macam tertutup. Okay, nasib baik dah sampai. Aku rasa sampai sini je video ni. Aku nak jalan-jalan mall ni sekejap. Jangan lupa like, komen dengan subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye.